Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, apa sebenarnya yang menjadikan anda, anda, personaliti anda, tabiat-tabiat pelik anda, cara anda berfikir? Dalam kupasan ini, kita akan lihat beberapa idea terbesar dalam bidang psikologi untuk cuba jawab soalan asas tu. Macam mana kita jadi diri kita yang sekarang ni? Cuba fikir sekejap. Adakah sebab cara kita dibesarkan atau genetik kita? Atau mungkin ia adalah gabungan semua pengalaman hidup kita? Soalan inilah yang dah buat ahli psikologi pening kepala selama lebih 100 tahun. Dan sekarang kita akan terokai beberapa jawapan yang paling berpengaruh. Perhentian pertama kita, jauh ke dalam minda kita sendiri. Sigmund Freud, yang dikenali sebagai bapa psikoanalisis, percaya yang jawapan sebenar kepada siapa diri kita sebenarnya tersembunyi jauh di bawah permukaan kesedaran kita. Freud guna satu analogi yang memang terbaik, sebuah iceberg. Bahagian kecil yang terapung di atas air, yang kita nampak dan sedar, itu hanyalah secibis kecil. Tapi di bawah permukaan, di kawasan yang luas dan gelap itulah terletaknya minda bawah sedar kita, tempat pendorong sebenar kita berada. Segala keinginan, ketakutan dan memori yang kita sendiri pun tak tahu kita ada. Jadi, macam mana rupa pertempuran dalaman ni? Freud pecahkan kepada 3 pemain utama. Pertama, kita ada id. Id ni macam budak kecil dalam diri kita yang nakkan semua benda sekarang juga. Lepas tu, ada super ego yang macam suara mak ayah atau cikgu dalam kepala kita yang sentiasa ingatkan apa yang betul dan salah. Dan yang tersepit kat tengah-tengah, itulah ego yang sentiasa cuba cari jalan tengah antara kehendak id dan peraturan super ego. Jadi pada dasarnya, Freud percaya yang personaliti kita ni adalah hasil daripada pergelutan yang tak henti-henti ni. Rasa risau kita, tabiat kita, malah mimpi kita. Semua tu adalah gema daripada pertarungan antara nafsu asas kita, kompas moral kita dan realiti yang kita kena hadapi setiap hari. Freud juga sangat tekankan yang pengalaman zaman kanak-kanak kita tu sangat-sangatlah penting. Dia gariskan beberapa peringkat dan kata kalau kita tersekat atau ada masalah kat mana-mana peringkat tu, ia boleh tinggalkan kesan sampai kita dewasa. Pernah tak jumpa orang yang terlebih kemas atau sebaliknya, selekeh betul? Freud mungkin akan kata semua tu ada kaitan dengan zaman toilet training dia dulu. Okey, sekarang jom kita buat satu U-turn besar. Daripada tengok ke dalam diri, muncul satu aliran pemikiran baru yang putuskan untuk tengok keluar. Diorang tanya, macam mana kalau personaliti kita ni bukan dibentuk oleh benda-benda gaib dalam minda, tapi oleh persekitaran kita yang boleh nampak dengan jelas? Dan inilah perbezaan paling ketara. Golongan behaviorist ni, diorang tolak tepi terus idea Freud pasal minda bawah sedar tu. Falsafah diorang senang je. Kalau tak boleh nampak dan tak boleh ukur, itu bukan sains. Satu-satunya benda yang penting ialah tingkah laku yang kita boleh perhatikan secara langsung. Dan semuanya bermula boleh kata secara tak sengaja dengan Ivan Pavlov dan anjing-anjingnya. Dia perasan satu benda pelik. Anjing-anjing tu bukan je meleleh air liu bila nampak makanan, tapi bila dengar je bunyi tapak kaki pembantunya yang nak bagi makan tu, pun dah meleleh. Waktu itulah dia sedar yang dia dah terjumpa sesuatu yang sangat revolutionary tentang cara kita belajar melalui perkaitan. Inilah penemuan penting dia, otak kita boleh belajar untuk bertindak balas pada sesuatu yang asalnya tak ada makna, macam bunyi loceng, kalau benda tu selalu digandingkan dengan sesuatu yang ada makna, macam makanan. Cuba fikirkan, ada tak lagu tertentu yang bila dengar je terus teringat zaman sekolah? Atau bau masakan yang terus buat kita teringat rumah nenek? Itulah pelaziman klasik sedang berlaku dalam hidup kita. Lepas tu datang pula B.F. Skinner yang bawa idea ni ke tahap seterusnya. Dia kata, kita ni bukan sekadar terima rangsangan je. Kita secara aktif bertindak ke atas persekitaran kita. Dan apa yang jadi selepas kita bertindak, akibatnya, itulah yang betul-betul membentuk tingkah laku kita. Dan ia boleh dipecahkan kepada beberapa cara utama. Peneguhan positif, senang je. Anda buat benda baik, anda dapat ganjaran, jadi anda lebih cenderung nak buat lagi. Hukuman pun kita faham, ia kurangkan tingkah laku. Tapi yang selalu orang keliru sikit ni ialah peneguhan negatif. Ia juga tingkatkan tingkah laku tapi dengan cara membuang sesuatu yang kita tak suka. Contoh paling senang, kita pakai tali pinggang keledar sebab nak hentikan bunyi bip-bip yang bingit tu kan. Dan petikan terkenalan dari ahli behaviorism John B. Watson ni memang tunjukkan betapa ekstrimnya pandangan ni. Dia seolah-olah cakap, lupakanlah pasal genetik, lupakan pasal personaliti dalaman, dia percaya yang persekitaran tu segala-galanya. Dan kalau diberi kawalan yang cukup, cara asuhan boleh atasi fitrah semula jadi kita sepenuhnya.
Tapi, macam mana kalau ia bukan soal dunia dalaman atau dunia luaran semata-mata? Macam mana kalau personaliti kita ni sebenarnya berkembang melalui satu siri cabaran yang boleh dijangka sepanjang hidup kita? Pandangan ni cuba gabungkan kedua-dua idea tadi. Erik Erikson melihat hidup ni macam satu siri cabaran sosial yang kita perlu atasi. Dia ambil idea peringkat-peringkat Freud tapi ubah fokusnya. Masa kita bayi, cabarannya ialah, boleh ke aku percayai dunia ni? Masa remaja, siapa aku sebenarnya? Dan bila kita makin tua, adakah hidup aku ni bermakna? Cara kita jawab soalan-soalan ni di setiap peringkat, itulah yang membentuk siapa diri kita. Okey, Erikson fokus pada pembesaran sosial dan emosi kita. Tapi ada seorang lagi pemikir hebat, Jean Piaget, yang tertanya-tanya, macam mana pula dengan cara kita berfikir itu sendiri? Macam mana ia berubah bila kita semakin membesar? Piaget, lepas dia perhatikan kanak-kanak dengan sangat teliti, dia sedar yang cara kita berfikir bukan setakat jadi lebih pandai, tapi ia berubah secara kualitatif. Kita bermula dengan hanya faham dunia melalui apa yang kita boleh sentuh dan lihat. Lepas tu, kita mula guna bahasa dan simbol. Kemudian, baru kita boleh fikir secara logik pasal benda-benda yang nyata dan akhirnya, barulah kita boleh bergelut dengan idea-idea abstrak macam keadilan atau infinity. Ambil contoh klasik ni. Kalau kita tunjuk pada seorang budak kecil, 2 gelas air ni, kemungkinan besar dia akan kata gelas yang tinggi tu ada lebih banyak air. Tapi, budak yang lebih besar faham konsep pengekalan. Otak dia dah buat satu lonjakan logik untuk faham yang kuantiti tak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah. Ini satu pencapaian kognitif yang besar tau. Jadi, kita dah jelajah dunia dalaman Freud, dunia luaran para behavioris dan perjalanan hidup ahli teori perkembangan. Okey, jom kita cuba satukan semua ni. Pada akhirnya, mungkin tak ada satu teori pun yang 100% betul. Sebaliknya, cuba bayangkan ia macam 3 kanta yang berbeza untuk kita faham diri kita. Satu kanta fokus pada masa lalu kita, yang tersembunyi dan konflik dalaman. Satu lagi fokus pada macam mana persekitaran membentuk kita melalui ganjaran dan hukuman. Dan kanta yang ketiga, melihat kita sebagai satu karya yang sentiasa berubah, bergerak melalui peringkat-peringkat kehidupan. Jadi, soalan ni kembali kepada anda. Bila anda renung balik hidup anda, adakah anda nampak gema-gema konflik dalaman Freud atau pengaruh kuat ganjaran dan hukuman Skinner? Atau mungkin anda rasa hidup anda ni lebih macam satu perjalanan melalui peringkat-peringkat Erikson dan Piaget? Memahami semua kanta ni bukan saja bantu kita faham psikologi, tapi mungkin ia boleh bantu kita faham sikit lagi tentang diri kita sendiri.